Jumpscare bodoh. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Malam Terlarang yang diarahkan oleh Labu, yang dilakonkan oleh Zul Arifin, Sofia Jane, Shasha Abdul dan juga Ayla Azizul dan Sabri Yunus dan juga Norma dan Manhuri. Okay, so terima kasih kepada Astro Show sebab menjemput kami movie premiere khas untuk media dan juga KOL ini, dan kita tonton filem ni di Mid Valley. Dan yes, bagi aku ini adalah merupakan sebuah attempt filem seram berkonsepkan mistik Nusantara yang baik untuk penonton lokal. Benda paling aku suka dalam filem ni adalah Shasha Abdul. Kenapa? Shasha Abdul ni dia watak utama dalam filem ni. Dia bawa watak mawar. So dia adalah seorang wanita ataupun seorang yang dalam filem ni dia melihat tragedi yang berlaku dalam keluarga dia. Kakak dia kena bunuh. Lepas tu dengan mak dia accident, lumpuh. Bapa dia pula jadi macam seorang pemimpin politik yang nakkan jadi ketua bahagian di daerah kampung dia. Dan lepas tu dia menyaksikan semua tragedi-tragedi yang berlaku ni dan dia cuba merungkai misteri. So it's a very woman empowerment kind of film. Beautiful. And Shasha Abdul ni, she's very small, very petite, very comel-comel. Tapi dia boleh, bila dia bawa watak tu, dia bawa watak mawar tu, oh memang mekar sejambang malam mekar mawar. Macam memang berkarakteristik yang sangat besar filem watak dia. So dia ada that cuteness, feisty, fierce and ambitious. That's so cute. It's adorable. Macam kalau kau tengok Natalie Portman, kalau kau tengok yelah filem-filem Hollywood, kalau biasanya kan tunjuk badass small woman kan. Girl boss lah. Natalie Portman, Kelly Spaney, Jenna Ortega je tu. Diorang adalah wanita-wanita yang kecil, comel molek tapi berjiwa besar. Dan Shasha Abdul can carry this movie. She's carrying the movie. Dia memang tak ada dia, aku rasa kalau bagi orang lain mungkin tak kesampaian sangat. Sebab bila sampai kat babak beremosi tu, dia macam nak marah, nak mencarut kan. Kau ni bodoh lah, kau ni gila lah. Dia cute, tapi sampai lah benda tu. Kecomelan dia dengan keganasan dia tu, kegarangan dia tu, ada mix, so cantik. So dia boleh pergi jauh. Aku rasa macam dia tak diutilize banyak untuk industri filem Malaysia ni. Ini pun filem keempat dia, ketiga ke keempat kot. Sebelum ni pun dia tak ada bawa watak utama. So bagi aku harapkan in the future Astro ke ataupun produksi lain ke boleh ambil dia jadi watak utama lah. Sebelum ni dia berlakon dalam Project Exit. Project Exit pun dia jadi watak utama juga, which is quite promising dia punya watak yang dia bawakan tu. So yes, satu benda yang memang aku sangat suka dalam filem ni adalah Shasha Abdul. Benda ni yang sangat-sangat memang aku tak suka lah dalam filem lokal ataupun mana-mana filem seram lah. Jumpscare bodoh. Jumpscare bodoh ni paling aku tak suka. Kenapa aku panggil jumpscare bodoh? Jumpscare yang macam tak sepatutnya ada pun. Dia macam jumpscare ni bersifat komersial. Bila bersifat komersial maksudnya dia bersifat untuk nak menakut-nakutkan orang. Kalau kau nak menakut-nakutkan orang, tak ada beza antara filem seram dengan rumah hantu. Rumah hantu tu tak ada cerita orang nak terkejut-terkejut kan. Seram lah. Dapatlah kau hiburan yang kosong macam tu. Tapi untuk filem ni kau kena ada konteks, ada subtext, kena ada substance, kena ada nilai-nilai seni dalam filem kan. Bila kau bermain dengan jumpscare untuk menunjukkan keseraman semata-mata, nak bagi terkejut-terkejut ke orang, benda tu agak childish lah bagi aku. Ridiculous bullshit. So ada banyak juga jump scare dekat awal-awal filem, tapi benda tu diselamatkan oleh jalan cerita yang bagi aku agak menarik jugalah. Dan satu lagi, kalau aku boleh selit sikit, jump scare tu pula dia ditambahkan dengan efek hantu entity yang menggunakan CGI. So bagi aku agak kurang berkenan bila efek hantu tu kau guna CGI. Ada practical effect, still ada. Tapi bila dia nak buat macam ada efek-efek tu, bagi aku tak payah ada efek pun tak apa sebenarnya. Kau contohilah filem hantu Korea,
filem hantu daripada apa ni yang currently dia untuk Hollywood ke apa ke, diorang dah banyak pakai practical effect dah. Diorang tak ada nak pakai macam CGI ke apa ke, sebab bila practical effect tu lagi kau nampak real benda tu. Rating per 10 aku untuk filem Malam Terlarang ni adalah aku dilarang rating per 10. Oh tak. Rating aku adalah 7.5/10.